Tak habis lagi cerita pasal 7 pemain warisan Malaysia ni. Baru je kita ingat isu ni dah reda sikit. Tiba-tiba keluar pula satu laporan dari Capital di Noticias, portal luar negara, yang katanya diorang ni ada salinan sijil kelahiran dan sijil kahwin nenek Manu Macuca. Dan benda tu katanya menunjukkan yang nenek Macuca ni sebenarnya lahir di Santa Fe, Argentina, bukan Malaysia macam yang dulu didakwa. Kalau korang masih blur-blur sikit, Macuca ni antara 7 pemain warisan Harimau Melaya yang kena gantung dengan FIFA. Sebabnya didakwa guna dokumen palsu masa daftar untuk main dengan skuad kebangsaan. Antara nama lain yang terlibat termasuk Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Joe Figueiredo, John Irazabal, Gabriel Palmeiro dan Hector Hebel. Hukuman dia bukan kecil weh. FAM ni dah kena denda lebih kurang RM1.8 juta ringgit dan semua pemain ni digantung 12 bulan dari sebarang aktiviti bola sepak. Setiap seorang pun kena denda lebih kurang RM10,000. So yang terbaru ni, Capital di Noticias mendakwa diorang ni ada dokumen asal nenek Macuca, siap dengan sijil kahwin datuk dia sekali. Kat situ tulis jelas tempat lahir dia ialah Santa Fe. Yang lagi pelik, portal yang sama ni dulu pernah dakwa benda sama untuk Facundo Garces. Katanya nenek dia pun lahir di Santa Fe, bukan Pulau Pinang. Tapi setakat ni tak ada siapa lagi boleh sahkan sama ada dokumen tu betul-betul sama macam yang FIFA guna dalam kes diorang. Dan dari pihak Macuca sendiri pun diam je, tak keluar apa-apa kenyataan rasmi. Sekarang ni FAM dah nekat nak lawan habis-habisan. Diorang pun dah kalah dalam rayuan pertama dekat FIFA. Jadi sekarang ni FAM bersiap sedia nak bawa kes ni ke Mahkamah Timbang Tara Sukan ataupun dikenali sebagai CAS. Ni kira talian hayat terakhir lah. Dan yang menariknya, DYM Tunku Ismail Sultan Ibrahim TMJ sendiri dah umum baginda akan tanggung semua kos guaman dan perjalanan untuk kes ni. Maknanya Malaysia ni memang akan fight betul-betul untuk bersihkan nama pemain dan juga FAM sendiri. Untuk Macuca sendiri, dia ni baru je sempat main 17 minit je dengan Harimau Melaya sebelum kena gantung. Sejak tu semua pemain warisan ni memang tak boleh main ataupun join mana-mana aktiviti bola sepak rasmi. Diorang pun tak pernah buka mulut pasal kes ni. Cuma diorang cakap diorang ialah rakyat Malaysia yang sah dan harap keadilan akan berpihak kepada mereka. So sekarang ni semua mata tengah pandang ke CAS. Adakah keputusan FIFA tu akan kekal atau mungkin Malaysia ada peluang untuk balikkan keadaan dan buktikan pemain ni yang memang tak bersalah. Apa pun jadi nanti, benda ni memang dah jadi antara kes bola sepak paling panas dalam sejarah Malaysia. Sebab bukan setakat nasib 7 pemain, tapi maruah bola kita pun tengah diuji.